أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ya Allah, sungguhnya kami adalah hamba-hambamu, anak kepada hambamu, anak kepada hamba perempuanmu, ya Allah. Ubun-ubun kami di tanganmu, telah berlalunya keputusanmu. Engkau telah berlaku adil ke atas kami dalam keputusanmu, ya Allah. Kami mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau berikan kepada dirimu atau yang telah engkau ajarkan kepada salah satu makhluk ciptaanmu, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang telah engkau rahsiakan dalam ilmu ghaibmu, ya Allah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya di dada kami, penghilang kesedihan kami, dan penghapus kesusahan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد. Okay, Alhamdulillah. Saya mengalu-alukan semualah untuk bersama dengan kita pada malam ini, dan kita malam ni dah masuk malam 2 Zulhijjah lah. Dan insya-Allah ini adalah merupakan berdasarkan hadis Nabi SAW, adalah antara hari yang paling baik di dalam sepanjang setahun, di samping bulan Ramadan, di mana 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah antara hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepadanya, dengan berbagai-bagai kelebihan, dengan berbagai-bagai ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah dengarlah banyak hadis tentang bagaimana kelebihan awal 10 Zulhijjah, dan di situ kita harap agar kita dapat menggunakan peluang yang Allah SWT bagi ni untuk melakukan sebaik-baik amal. Jadi antara yang paling Allah suka adalah kita melakukan amal yang Allah fardukan. Jadi hendaklah kita memberikan perhatian yang agak lebih serius sedikit lah tentang amalan fardu, contohnya solat 5 waktu. Kita harapkan agar kita dapat menunaikannya pada awal waktu, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukannya secara berjamaah. Kalau bagi wanita boleh juga berjamaah. Kalau di ofis mungkin boleh bersama dengan kawan-kawan, rakan-rakan yang sepejabat untuk menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Begitu juga dengan salat asar. Kalau boleh kita cuba susun jadual kita agar kita dapat memaksimalkan perhatian kita kepada salat 5 waktu lah. Okey, itu satu. Pertama, agar dapat dilakukan di awal waktu, dan agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan segala syarat dan rukun diambil kira dengan sebaik-baiknya lah. Maksudnya kalau sebelum ni kita tak begitu peka dengan masuk waktu pukul berapa dan sebagainya, maka seboleh-bolehnya di dalam 10 awal Zulhijjah ni kita dah pun ada jadual setiap waktu salat untuk kita bersedia
apa nama, untuk menunaikan salat itu pada waktu yang paling awal, dan sebaiknya kita bersedia sebelum masuk waktu lah. Jadi kalau nak makan, cuba nak singkatkan masa mungkin. Kalau ibu-ibu boleh bawa bekal ke, kan, tak payahlah pergi beratur nak beli makanan yang mengambil masa yang agak lama. Jadi bukan maksudnya tak boleh, tapi di situ kita memberi prioriti kepada amalan salat fardu untuk kita tunaikan pada sebaik-baik waktunya, itu di awal waktu lah. Jadi kalau nak masuk awal waktu, kena bersedia before masuk waktu lah. Okey, jadi itu pertama. Yang kedua, untuk kita sama-sama mengambil berat untuk sentiasa peka kepada salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib ni maksudnya 2 rakaat sebelum subuh, salat yang beriringan dengan salat fardu. Itu adalah prioriti kedua selepas salat yang fardu lah. Okey, so kita ada 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Zuhur, kalau kita boleh buat 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya 2-2, 2 plus 2. Kemudian selepas zuhur 2 lagi, jadi 2, 4, 6, 8. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, 10. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, jadi 10, 12. Jadi kadang-kadang boleh jadi 14. Paling minimum adalah 12 lah. Kemudian isyak, 2 rakaat selepas isyak. Boleh juga dilakukan 4 rakaat selepas isyak, 2 plus 2. Jadi itu antara prioriti kedua lah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk perbanyakkan puasa di 10 terawal ni. Lebih-lebih lagi pada 9 Zulhijjah, jangan miss lah, iaitu pada hari Arafah. Pada 10 Zulhijjah, hari raya, dah tak boleh puasa dah. 10, 11, 12, 13 dah tak boleh puasa. Jadi kita tak boleh puasa pada hari putih hanya pada bulan Zulhijjah je. Bulan-bulan lain boleh berpuasa, iaitu pada 13, 14, 15. Itu kita panggil hari putih ataupun dipanggil Ayyamul Bid. Tapi kalau bulan Zulhijjah tak boleh. Sebab dia masuk dalam hari Tashriq. Itu bermula pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Tapi kalau nak puasa pada 14 Zulhijjah tu boleh. Cuma 14 dan 15 lah. Dan itu tidak termasuk dalam hari-hari Tashriq. Okay, so kita mungkin kalau nak puasa pun 14, 15 Zulhijjah. Okay. Jadi itu di antara perkara yang mungkin kita boleh ambil berat lah. Kemudian memperbanyakkan doa. Um, Kalau boleh setiap hari memberi sedekah. Tak perlu banyak, tetapi agar kita lakukan secara berterusan. Dan banyak lagi, contohnya sentiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Apa saja kebaikan yang diredai oleh Allah, tak kira sama ada ia kecil ataupun besar. Jadi kalau kita nak tengok senarai tu, banyaklah dah ada share kan, ada yang share senarai-senarai amalan yang boleh dilakukan pada 10 Zulhijjah. Okey. Kita kembali kepada apa yang kita nak baca pada malam ni. Kita akan sambung perbincangan dalam surah Al-Baqarah. Hari ini kita nak tengok ayat 194 dan 195 sebelum kita masuk kepada minggu depan tentang haji. Eloklah kan, maksudnya kita pun dah berada di musim haji. Pada minggu hadapan kita akan raya pada 6 Jun ke 7 Jun 6 7 Jun Ustazah. 7 Jun. Sabtu. Raya pada 7 Jun kan? Sabtu. Jadi 7 Jun hari Jumaat kan? Sabtu. Sabtu. Okey. Kita Jumaat hari wukuf, Arafah. wukuf Jumaat hari 9 Arafah. Jumaat. Okey. 7 Jun kita akan hari raya, dan alhamdulillah nanti minggu depan kita malam Khamis kita cuti lah kan? Syukur. Cuti. So tak apalah, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita akan masuk pada perbincangan tentang haji. So kalau insya-Allah malam ni sempat, kita akan sambung juga tentang haji. 194, 195, 196 insya-Allah. Okey.
Kita nak baca dulu surah Al-Fatihah. Bagaimana biasa. InsyaAllah. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu sembilan empat. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Okay, insyaAllah kita ambil dua ayat dulu. Ayat 194, 195. Kemudian kita ambil, insyaAllah kejap lagi kita akan pergi pada 196. Supaya kita gabungkanlah untuk mengambil sempena bulan haji. Okay. Kita pun tak jangkakan yang kita akan sampai perbincangan tentang bulan haji pada malam ni bersempena dengan kita pun dah berada pada bulan Zulhijjah. Okay. Jadi insyaAllah Ustazah buka untuk siapa yang nak bertadarus pada ayat 194 dan 195. Ibu Dayang tak ada Ustazah? Ibu Dayang tak ada. Kak Ina cuba dulu Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyahrul haramu bisyahril baik semula Ustazah. Bisyahril haram. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Ulang balik famani balik Ustazah Boleh? Boleh? Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله. Okey, Alhamdulillah. Syukran. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Boleh Ustazah buka lagi untuk siapa yang nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadali Kak Nada. Fadali. Ahlan. Fadali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Barakallah. Syukran. Satu bacaan yang bagus. Alhamdulillah. Barakallah Kak Nadia. Okey, kita buka lagi insyaAllah siapa yang nak baca untuk 194, 195. Saya baca Ustazah. Boleh, boleh? Boleh, Puan Nazia? Fadali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyharul haram bisyahril harami wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Okey, Alhamdulillah. Puan Nazia dah sihat ke? Alhamdulillah sekarang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Barakallahu fiki. InsyaAllah saya buka lagi sebelum kita sambung pada ayat yang terakhir 196 untuk malam ni. InsyaAllah tentang haji. Yang atas. Okey, boleh? Jamilah nak baca Ustazah. Boleh. Tafadhali. Tafadhali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Okay. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Okay, Alhamdulillah. Nafas dah habis dah. Okay. Itulah Ustazah. Sedung. Terima kasih Ustazah. Semula Inna Allah yuhibbul muhsinin daripada situ. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Okay. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Syukran. Terima kasih Ustazah. Okay, insyaAllah kita sambung dulu. Nanti kalau siapa nak baca, nanti boleh baca.
Kita sambung dulu ayat 196 sebab minggu depan dah cuti Raya Haji kan. Kita nak baca dulu sikit tentang Raya Haji ni. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah, panjang ayat ini 196, berkaitan dengan haji dan urusan-urusan yang berkaitan dengannya kalau ada sekatan dan sebagainya. Okey. Tu, saya buka lagi untuk 196 insya-Allah sebagai memberkati permulaan bulan Zulhijjah. Okey, saya sambung Ustazah. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام فصيام 3 أيام فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Alhamdulillah, insyaAllah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Ada lagi yang nak baca untuk 196? Ataupun kalau nak baca 194 hingga 196 pun boleh. Boleh je pilih mana-mana. Kita sambung ni Ustazah. Boleh? Fadali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. Lepaskan je Kak Ina. Yang mana? Famastaysara minal hadi. Yang famas ya Ustazah. Dia famas. Lepaskan aja. Jangan balikkan semula. Okey. Hmm. فإن أحصرتم Sirtum. Sirtum. فإن أحصرتم Okey. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. Jadi Ustazah, Hadi. Ya, dia ada tapi tak bunyi. hadi. 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 Bukakan dulu. Hadi. 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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي Okey. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Boleh ke Ustazah? Boleh. Sambung je. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة Ya tu panjang 2 harakat. Fasiyamu thalathati ayyam. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Panjang Hujung masya-Allah. lidah. Okey. Sampai menit. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ada lagi ke yang nak baca? Saya buka lagi. Ya, boleh? Boleh. Aku nak baca. Boleh. Siapa nak buat boleh. Mana-mana je. Saya baca dulu Ustazah. Boleh. Puan Nazia boleh. Nanti mungkin Zalina ya. Okey. Ya. Boleh. Fadali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara
وإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Usaha yang bersungguh-sungguh. Okay, Alhamdulillah. Okay, Zalina, tadi Dibaca ya Ustazah. sama nak baca dari 194 ke 196 saja pun boleh. 95. Okey, 96. okey, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Had, Wala dia had, dal ni ada dia punya qalqalah, bunyikan. Famastaysara minal had. famastaysara minal hajj. Ha, ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. hatta فمن ni 2 harakat saja, jangan panjang sangatlah. okay. Hatta ya 2 harakat saja. Ta tu 2 harakat saja. ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Okey. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك Okey. فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج Had. فما استيسر من الحج Ha. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم Okey. تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Okey. Alhamdulillah. Dah lama tak dengar Puan Zalina. Sihat ke? Alhamdulillah. Saya dengar je orang. Okey. Sebab kadang-kadang saya tak tengok nama kan. Jadi tak perasan. Okey, Alhamdulillah. Ada lagi yang nak baca? Okey. Ada ke? Kalau tak ada, kita nak mula sedikit tengok tentang uh, tafsir dan tadarus kita lah. Apa yang Allah ingin sampaikan. Cuma kat sini Ustazah nak tunjukkan beberapa perkara lah. Asy-Syahrul Haram, bulan haram. Bulan haram ni ada 4 yang Ustazah dah sebut. Iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Okey.
Asy-syahrul haram wa bisyaril haram ni saya cerita sebab ni berkaitan dengan ketika Nabi nak pergi umrah pada tahun ke-6 Hijrah, mereka dihalang, kemudian mereka dibenarkan untuk menunaikan umrah pada tahun selepasnya, 7 Hijrah. Jadi disebut Asy-syahrul haram, mereka ganti dengan Asy-syaril haram juga. Ya, Allah gantikan dengan Asy-syaril haram juga, iaitu pada tahun Zulkaidah tahun yang selepasnya, itu tahun 7 Hijrah. Okey. Al-hurumat. Hurmah ni adalah, kalau ikut Hamka dia terjemahkan kesucian, maksudnya diharamkan berlaku apa-apa peperangan, maksudnya diiklankan keamanan, maksudnya siapa yang nak pergi haji tidak boleh apa nama, dihalang, tidak boleh diperangi. Okey. Dekat ni dia disebutkan hurumat ni banyaklah hurmah, dia plural kepada hurmah. Okey, hurumat ni dia ada, pertama adalah bulan haram. Bulan haram. Kedua, tanah haram, al-baladul haram, tanah haram. Ketiga, al-masjidul haram. Boleh ikut tak? Ketiga, masjidil haram. Keempat adalah labsul ihram, pakai ihram. Itu semua dipanggil hurumat. Hurumat. Okay, sebab kalau kita masuk dalam bulan haram, maka tidak boleh berlaku sebarang peperangan. Keamanan telah pun diisytiharkan, keamanan sejagat. Tak boleh ada peperangan. Okay, itu Asy-syahrul haram. Maksud Asy-syahrul haram ni semua dunia lah. Sama ada di Malaysia, di Eropah, di Mekah. Maksudnya bulan ni diisytiharkan haram ke seluruh seantero dunia. Bulan haram. Kita masuk pula kepada Al-Baladul Haram. Lebih kecil lah. Al-Baladul Haram ni tak ada tempat lain kecuali di Mekah. Di Mekah. Al-Baladul Haram. Dan Allah bersumpah dengan La uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad tu maksudnya Mekah lah. Yang dia ada sempadan tanah haram dan tanah halal. Jadi itu dipanggil Al-Baladul Haram. Satu saja di dunia ni, iaitu di Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga adalah apa tadi? Al-Masjidul Haram. Okay, lebih kecil lah lepas Baladul Haram, pergi lebih kecil lagi iaitu Al-Masjidul Haram. Dan kehormatan dijaga disebabkan oleh doa Nabi Ibrahim AS. Maksudnya man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke tanah haram, ke Masjidil Haram, maka dia akan mendapat keamanan. Tidak boleh ditangkap untuk diapa-apakan. Okay. Kemudian yang terakhir sekali adalah labsul ihram, memakai ihram. Kita pakai ihram tak ada di tempat lain kecuali di Mekah untuk tujuan melakukan umrah ataupun haji je. Tak boleh saja-saja kat Malaysia nak pakai ihram. Dia tak ada. Tidak ada di tempat lain kecuali di Makkahul Mukarramah sahaja dan nak melakukan umrah ataupun haji. Haji hanya bulan Zulhijjah, bulan apa nama tu, bulan Zulhijjah lah. Haji bermula dengan wukuf di Arafah. Okey. Jadi dah dapat 4 semua Okey, pertama sekali Asy-syahrul haram, bulan haram. Asy-syahrul haram tu bulan haram lah. Bulan haram tu semua seantero dunia. Iaitu yang kita kata Zulhijjah, Zulkaidah dulu. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan Rajab. Itu dia panggil Asy-syahrul haram. Bulan Asy-syahrul haram. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Dia bukan hanya tempat tertentu saja. Okey. Kemudian selepas Asy-syahrul haram, kita ada Al-Baladul Haram. Al-Baladul Haram. Al-Baladul Haram ni Mekah lah yang ada tanah halal, tanah haram sempadannya. Okey. Kemudian pergi lebih lagi, apa nama tu, secara khusus lagi, Al-Masjidul Haram. Al-Masjidul Haram ni tak ada di dunia kecuali satu je. Dekat Al-Baladul Haram. Al-Baladul Masjidul Haram tu maksudnya masjid tu. Masjid. Masjidil Haram tu masjid lah yang ada padanya Kaabah tu, Al-Masjidil Haram.
Kalau Al-Baladul Haram, bumi Mekah tu. Maksudnya Oh, tanah halal, tanah haram tu. oh bumi Mekah. Ha. Okey, kemudian zoom lagi kepada yang lebih kecil iaitu Al-Masjidul Haram. Bumi haram ni maksudnya dia Makkahul Mukarramah dengan sempadan dia lah. Dia ada sempadan kan. Kalau misalnya kita nak pergi haji, kita ada miqat kan. Betul-betul. Miqat tu adalah sempadan antara tanah haram dan tanah halal. Maknanya mikat istana halal kan Ustazah? Miqat kena di tanah halal lah. Kita akan niat sama ada nak buat umrah ataupun haji dekat situ baru masuk. Baru masuk dengan memakai ihram, dah siap dah untuk niat melakukan umrah ataupun haji. Okay. So dia ada banyaklah di bahagian barat, bahagian timur. Dia ada Kanu Manazil. Kalau pada Madinah kita akan berhenti di Bir Ali kan. Bir Ali. Kalau daripada Taif kita berhenti di apa nama tu, Itu kat mana? Ja'rana. Bukan. Kalau daripada Taif apa Manazil kot. Qarnul Manazil. Taif kan Kanu Manazil kan? Qarnul Manazil. Itu adalah sempadan apa? Al-Baladul Haram. Maksudnya Qarnul Manazil tu adalah tanah halal. Dan kita akan berihram dekat situ dan dia panggil miqat. Miqat makan ni, miqat tempat. Okay. Kemudian zoom kepada Al-Masjidil Haram. Kemudian bila dah masuk Masjidil Haram, dia ada ihram. Kalau nak buat umrah ataupun haji, tak boleh tak niat ihram. Bagi lelaki, kena pakai pakaian ihram. Perempuan dia sama je lah. Cuma niat saja. Okay. So, itu yang dipanggil Al-Hurumat. Al-Hurumat. Semua itu adalah kemuliaan yang telah Allah SWT i'lankan. Maksudnya tidak boleh sesiapa pun mencemari keempat-empat perkara tersebut. Maksudnya pada bulan haram tak boleh berlaku peperangan, tidak boleh berlaku apa-apa tindakan kekerasan. Dalam Masjidil Haram banyak perkara lah, tak boleh bunuh binatang dia kecuali yang bahaya, kemudian tak boleh cabut pokok dan sebagainya. Kemudian pergi ke dalam Masjidil Haram juga Allah isytiharkan keamanan dalam Masjidil Haram, tidak boleh berlaku sebarang pembunuhan. Kemudian bila pakai ihram juga ada banyak larangan kan. Pakai ihram tak sama dengan kita tak pakai ihram. Maksudnya ada banyak larangan. Jadi larangan itu adalah menjaga kemuliaan tanah haram, menjaga kemuliaan Masjidil Haram dan menjaga keamanan bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah dan mereka dalam keadaan memakai ihram. Okey. Minta maaf Ustazah, minta maaf celah. Yang nombor 4 tadi kan lamsul ihram ya? Labsu pakai. Apa tadi? Labisa pakai. Labisa. Labisa kemudian kita gantikan pemakaian dia jadi labsul ihram. Labsul ihram. L-A-B-S. Labsu al-ihram. Itu perkataan Arab lah. Perkataan dia punya verb dia adalah labisa, yalbasu. Okey, terima kasih Ustaz. Pakai ihram. Okey. Kemudian kemuliaan keempat-empat tu dijaga, tapi dalam keadaan umat Islam sekiranya mereka diserang dalam bulan haram, diserang dalam tanah haram, diserang dalam Masjidil Haram, diserang dalam keadaan ihram, mereka kena berdiam diri ke? Tak. Mereka boleh balas balik peperangan itu sekadar maksudnya mempertahankan diri, jangan berlebih-lebih. Kalau bulan lain maksudnya dia punya halangan dia tidak begitu ketat lah, tapi dalam bulan haram ni sangat ketat. Dia boleh dibenarkan untuk mereka mempertahankan diri sekiranya mereka diserang. Maksudnya bukanlah maksud dahlah semua tak boleh kan, diserang pun ikutlah, buatlah apa saja. Tak. Tak. Sebab bagi orang Quraisy, bagi orang kafir, mereka rasa mereka nak serang umat Islam ni pada masa bulan haram sebab umat Islam tidak akan menyerang balik. Tak, bukan begitu. Allah kata sekiranya kamu diserang, maka kamu dibenarkan walaupun dalam keadaan pada bulan haram, di tanah haram, dalam Masjidil Haram, dalam keadaan ihram, kamu dibenarkan. Okey. Sekadar untuk kamu membalas balik kejahatan itu seperti kejahatan seumpama setaraf dengan kejahatan yang mereka buat pada kamu.
Okey. So dalam tu Allah ingatkan lagi wattaqullah, jangan berlebih-lebih. Maksudnya kamu kena betul-betul takutkan Allah dan hati-hati supaya tak berlaku balas balik tu dalam keadaan yang lebih. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hendaklah kamu tahu bahawa Allah sekiranya kamu bertakwa maka dia akan selamatkan kamu. Akan menjaga diri kamu supaya kamu tidak berlebihan di dalam memerangi musuh yang memerangi kamu. Okey. Ustazah nak share sedikit peristiwa yang berlaku tentang Nabi SAW ketika pada tahun ke-6 Hijrah dalam bahagian perjanjian Hudaibiyah. Sulh Al-Hudaibiyah. Nampak kan dekat skrin? Sulh ni perjanjian. Al-Hudaibiyah sebab tempat ni nama dia Hudaibiyah, maka dinamakan perjanjian itu sempena tempat di mana Nabi SAW berehat di situ, membuat kemah di situ kerana mereka dihalang daripada masuk ke dalam tanah haram untuk masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan ihram untuk melakukan umrah. Mereka dihalang. Jadi mereka berkumpul di satu tempat namanya Hudaibiyah. Jadi di sini mereka nak melakukan umrah sebenarnya. Umrah ni nak dilakukan pada tahun ke-6 Hijrah. So di sini setelah berlaku perubahan di Semenanjung Arab yang banyak menguntungkan orang Islam, maka mulalah kelihatan bibit pembukaan terbesar dan kejayaan dakwah. Okey, umrah yang dilakukan pada tahun ke-6 Hijrah ni selepas peperangan Al-Ahzab, peperangan parit tu. Maksudnya dekat situ ternyata umat Islam telah pun mendapat kedudukan yang agak baik di mata musuh mereka di kalangan orang Arab, bahawa mereka ni adalah suatu kelompok yang perlu dihormati dan sudah ada kekuatan. Lalu Nabi SAW bermimpi bahawa pada tahun ke-6 Hijrah beliau memasuki Mekah dan dapat melakukan umrah. Tu dalam mimpi yang Ustazah dah tunjukkan pada minggu lepas dalam surah Al-Fath. Okey, dekat sini maka ianya dimulai dengan pengakuan terhadap hak orang Islam untuk menunaikan ibadah mereka di Masjidil Haram, yang sebelum itu orang musyrikin menghalang mereka berbuat demikian pada sejak 6 tahun. Maksudnya daripada permulaan mereka berhijrah ke Madinah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tahun ke-6 sebenarnya belum ada lagi kebenaran untuk mereka masuk ke Mekah untuk menunaikan umrah. Tetapi Nabi SAW bermimpi. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Maka Nabi SAW pun memberitahu mimpi itu. Rasulullah bermimpi semasa berada di Madinah. Dalam mimpinya baginda melihat bahawa beliau dapat masuk bersama sahabat-sahabatnya ke dalam Masjidil Haram dan mengambil kunci Kaabah. Lalu bertawaf dan berumrah. Maksudnya dekat sini tawaf dululah, umrah lah maksudnya. Bila dah niat umrah tu barulah tawaf. Sebahagian mereka mencukur rambut dan sebahagian lagi menggunting. Dalam mimpi tu Nabi SAW nampak sebahagian daripada umat Islam mereka mencukur rambut. Cukur ni maksudnya tahallul lah. Kemudian sebahagian mereka menggunting. Jadi tahallul juga. Okay. Mimpi itu diberitahu kepada para sahabat. Pada tahun ke-6 tu. Belum ada lagi perjanjian. Belum lagi dibenarkan mereka untuk pergi menunaikan umrah. Tapi kerana Allah SWT memperlihatkan mimpi kepada Nabi SAW, lalu Nabi memberitahu pada sahabat tentang mimpinya, maka mereka sangat gembira mendapat khabar itu dan mereka mengira akan dapat masuk. Mereka yakinlah bila Nabi bermimpi ni, mereka yakin 100%, 100%, walaupun tidak ada perjanjian, mereka boleh masuk ke Masjidil Haram dengan keadaan aman dan melakukan umrah. Itu yang ada pada diri umat Islam setelah Nabi memberitahu mereka tentang mimpi Nabi SAW. Jadi mereka rasa sangat yakin. Lalu baginda kemudian memberitahu pada sahabat tentang cadangannya untuk menunaikan umrah. Lalu mereka bersiaplah untuk berangkat. Ada yang kata bilangan mereka banyak, iaitu 1,200. Bayangkan mereka bertolak daripada Madinah ke Mekah dengan jumlah 1,200. Dan itu belum lagi termasuk binatang ternakan yang mereka bawa untuk dilakukan korban. Jadi banyaklah
manusia dan haiwan sekali. Kan? Daripada Madinah. Dan kita bayangkanlah mereka membelanjakan saving mereka yang mereka telah pun mula mengumpul duit itu sejak daripada mereka berhijrah ke Madinah sampailah tahun ke-6 tu. Jadi kemungkinan dah adalah simpanan sikit sebanyak kan. Jadi sangat-sangat bersemangat untuk balik kampung. Dan simpanan itu mereka nak belanjakan tanpa ada rasa gusar kerana yakin bahawa mereka dapat mereka melepaskan rindu di kampung halaman dan mereka juga dapat menunaikan umrah. Okey. Dan ini telah dirakamkan Allah dalam surah Al-Fath ayat 27. Ini Ustazah dah sebutkan surah Al-Fath ayat 27. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Kat sini ada insyaallah. Sekiranya Allah kendaki. Tapi mereka ni dah yakin sangat dah. Aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam taf'alu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Okey. Di sini Syekh Sabuni mengatakan Allah memberitahu dalam ayat ini bahawa mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Baginda tidak menipu terhadap apa yang baginda lihat. Akan tetapi mimpi tersebut tidak berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Maksudnya dekat sini Allah SWT nak menguji para sahabat. Mereka pergi pada tahun ke-6 tu mereka tidak dapat memasuki Mekah kerana dihalang. Lalu mereka berkumpul di Hudaibiyah dan berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Jadi panjang ni. Pukul apa dah? 10-7 minit dah. Okey. Ada satu perkara yang saya nak sebut di sini. Bila mereka keluar daripada Madinah dengan jumlah yang ramai 1,200 ni, mereka ni adalah mukmin yang sebenar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Dan ada sebahagian daripada munafik yang mengaku beriman, mengatakan kepada orang mukmin yang keluar ni, kamu ni nak pergi sembelih diri kamu sendiri ke? Itu orang munafik kata. Sebab tidak ada sebarang perjanjian pun yang kamu nak pergi ni, kan? Kamu pergi ni semata-mata kerana kamu yakin dengan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juluk apa dia panggil? Orang munafik punya apa kita panggil dia punya keperancangan. dia punya tindakan dia lah. Sebab dia nak menggugat keyakinan yang telah pun ditunjukkan oleh mereka yang yakin dengan Nabi SAW dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Dia punya hasutan ke Ustazah? Hasutan. hasutan. Okey. Dan itulah kita kata perangai orang munafik sepanjang Nabi berada di Madinah. Mereka sentiasa menggugat keyakinan umat Islam untuk umat Islam merasakan tidak yakin dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun di zaman sekarang ni kalau ada perkara-perkara yang menggugat keyakinan sebagaimana yang dijanjikan Allah, maka kita kena firm bahawa janji Allah tu benar. Cuma janji Allah ni kadang-kadang dia nak uji kita. Maksudnya tak dapatlah masa yang kita nak dianjakkan sedikit pada masa yang Allah tentukan. Jadi umat Islam yang bertolak pada tahun ke-6 Hijrah membawa binatang ternakan kerana mereka yakin bahawa mereka dapat masuk ke Makkah untuk menunaikan umrah. Lalu berjalanlah mereka sampailah ke Hudaibiyah kerana mereka tidak dibenarkan masuk. Jadi mereka sangat-sangat sedih dan banyak lagi perkara berlaku, nanti kita akan sebut. Okey. Jadi ini bermakna suasana yang diperlihatkan kepada Nabi dalam mimpi baginda adalah satu persediaan dan juga khabar gembira kepada umat Islam. Maksudnya mimpi tu menyampaikan khabar gembira bahawa mereka pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram dan mereka berjaya untuk menunaikan umrah dalam keadaan aman dan kembali semula ke Madinah dalam keadaan aman. Cuma Allah tidak beritahu bila akan masuk tu. Tapi masuk tu adalah pasti. Tapi bila nak masuk Allah tak beritahu. Jadi pada ketika itu umat Islam keluar tu dengan harapan mereka yakin dan mereka boleh masuk. Mereka boleh masuk kan. Tapi tiba-tiba dihalang. Jadi itu adalah satu ujian.
Bukan bermaksud mereka tak boleh masuk, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan mereka untuk masuk pada tahun ke-6 Hijrah, dan pada tahun ke-7 Hijrah mereka kembali semula. Tu yang dikatakan Asy-Syahrul Haramu Bisyahril Haram. Mereka datang pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah, mereka dihalang. Kemudian mereka bertahallul di Hudaibiyah. Mereka menyembelih binatang ternakan mereka bawa daripada Mekah tu, untuk menunjukkan bahawa mereka telah pun bertahallul walaupun mereka tak dapat nak melakukan umrah. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka kembali semula ke Madinah. Dan mereka dibenarkan berdasarkan perjanjian Hudaibiyah untuk kembali semula ke Mekah pada tahun ke-7 Hijrah. Pada bulan yang sama, itu bulan Zulqa'dah juga. Mereka datang semula pada tahun ke-7, dan mereka memasuki Mekah dalam keadaan aman, tidak ada sebarang pertumpahan darah, tidak ada sesiapa pun yang menghalang mereka, kerana telah termaktub dalam perjanjian Hudaibiyah bahawa pada tahun ke-7 Hijrah mereka akan dibenarkan untuk memasuki Mekah selama 3 hari untuk menunaikan umrah, dan selesai saja mereka menunaikan umrah, 3 hari yang telah dijanjikan itu, mereka kena keluar kembali semula ke Madinah. Itu perbincangan yang panjang lah. Okey. Jadi di sini diceritakan sedikit, baginda mengajak orang Arab di sekitarnya untuk keluar bersama, tetapi ramai juga orang Arab yang terlewat. Jadi baginda membersihkan pakaian dan menunggang unta yang bernama Al-Qaswa daripada Madinah tu. Baginda melantik Ibni Ummi Maktum yang buta ni untuk memangkunya ketika mana baginda tidak berada di Madinah itu, ketika mana baginda menunaikan umrah bersama dengan umat Islam yang jumlahnya 1,200 orang. Okey. Baginda keluar di Madinah pada hari Isnin tanggal 1 Zulhijjah, semalam lah kalau kita kan, tahun ke-6 Hijrah. Tujuan baginda keluar bukan untuk berperang, akan tetapi untuk menunaikan umrah seperti mana yang disebutkan oleh At-Tabari dalam kitabnya At-Tarikh. Jadi di sini disebutkan, di antaranya Abdullah bin Zubair mengatakan Rasulullah SAW keluar pada tahun 6 Hijrah lah, berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Baginda ingin melakukan ziarah ke Baitullah. Baginda bukan nak berperang, baginda membawa 70 ekor unta dan 700 orang lelaki bersama baginda, dan setiap satu ekor untuk 10 orang. Maksudnya unta satu ekor untuk 10 orang. Okey. Dan ini diriwayatkan dalam Tarikh Tabari. Okey. Ibn Humaid, ni panjang ni. Saya ambil yang nanti boleh baca. Nabi SAW memakai ihram, kemudian membawa binatang korban, menunjukkan bahawa Nabi ingin pergi menunaikan umrah dalam keadaan aman tanpa ada pertumpahan darah. Bila memakai ihram, memang dah declare keamanan lah. Tidak akan berlaku peperangan. Sebab bila pakai ihram, tidak dibenarkan. Sama ada untuk menggunting rambut, memotong kuku, apatah lagi untuk membunuh. Okey. Jadi Syekh Muhammad Ghazali mencatatkan dalam fiqh sirah, dia kata perbuatan Nabi dan para sahabat yang memakai ihram dalam keadaan yang sama, mereka mahu sangat masuk ke Mekah, menunjukkan bahawa adanya cinta yang mendalam terhadap keamanan. Juga ingin melupakan permusuhan yang berlaku, dan juga ingin membina semula hubungan supaya aman dan tenteram dan aman. Maksudnya mereka nak masuk tu, mereka bukan nak masuk perang, nak masuk untuk menunaikan umrah dan mengisytiharkan keamanan. Okey. Saya tak baca semua. Okey. Okey. Bila Nabi SAW bergerak menuju ke Mekah, baginda sampai ke Zulhulaifah, baginda memasang gelang dan penanda kepada binatang korban, dan seraya berihram untuk menunaikan ihram. Okey, yang ni boleh baca nanti. Okey. Di sini Nabi SAW bila dia dengar bahawa mereka tidak dibenarkan, maka baginda menukar haluan, dan di situlah yang membawa mereka ke Hudaibiyah. Oleh kerana tujuan Rasulullah adalah bukan untuk perang, maka baginda memilih jalan yang agak sukar di antara lorong-lorong di bukit. Baginda membawa mereka mengikut sebelah kanan di antara laluan Al-Hims, iaitu jalan menuju ke Saniyatul Mirar yang menuju ke Hudaibiyah, dan di bahagian bawah Mekah. Nanti kalau tengok peta boleh nampaklah.
baginda meninggalkan jalan utama. Nabi SAW tidak mengikut jalan utama tetapi mengikut satu jalan yang menuju ke Hudaibiyah, dan jalan ni memang satu jalan yang jarang digunakan. Dan mereka menuju ke Tanah Haram melalui Tan'im. Kalau siapa yang pernah sampai ke Tan'im lah, dan ini miqat di bahagian situ. Dibiarkan jalan itu berada di sebelah kiri. Apabila Khalid melihat tentera Islam menukar haluan, dia pun segera beredar untuk memberi amaran kepada orang Quraisy. Lalu mereka sampailah ke Hudaibiyah, dan bila sampai ke Hudaibiyah tu berlakulah perjanjian. Pendek ceritanya melalui perjanjian. Panjang ni. Nanti boleh baca sendiri kan. Panjang. Dan ini antara mungkin amal saleh kita lah. Kita nak juga mendalami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sirah para sahabat, bagaimana mereka di bulan haram ini menghadapi berbagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam usaha untuk melakukan kebaikan, iaitu untuk pergi menunaikan umrah di tanah haram, tetapi mereka dihalang. Okay, sampai ke situ saja. Panjang ni. Tak habis kita sampai pukul 11 nanti. Jadi Ustazah dah tunjukkan ni, nanti Ustazah akan share dia punya link ni untuk baca, supaya ini juga menjadi salah satu daripada amal saleh kita di bulan Zulhijjah ni, mengetahui tentang sirah Nabi SAW, dan itu adalah di antara huraian kepada Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram wal hurumatu qisas. Bila baca nanti maksudnya dapatlah gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun meringkaskan perkara yang berlaku kepada umat Islam pada ketika itu di dalam ayat yang kita baca tadi. Masya Allah kan? Jadi InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah. Maknanya huraian ni untuk yang ayat yang mula-mula kita baca tadi tu ke? Ya, huraian dia untuk ayat kita baca tadi. Asy-Syahrul Haramu Bisyahril Harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullah, sampai akhir ayat yang kita baca 194 tadilah. Tu huraian dia panjang tu supaya kita tahu tentang sejarah bagaimana Nabi SAW dan para sahabat berhadapan dengan ujian yang pelbagai, walaupun kita kata sepatutnya tak payahlah banyak ujian kan. Mereka ni dah cukup dah menghadapi berbagai-bagai kesukaran kan. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sayang kepada hamba-Nya, maka dia semakin nak meningkatkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka diuji supaya semakin kental, dan apabila berjumpa dengan Allah, maka banyaklah amal saleh mereka kan, dengan kesabaran, dengan kerelaan mereka untuk mengikut Nabi SAW adalah tanda kepada keimanan mereka kepada Allah dan Rasul lah. Banyak ni, panjang dan banyak pengajaran yang kita dapat ambil. Tapi kena baca dululah. Kalau baca nanti senang sikit. Pada perjumpaan yang lepas Ustazah akan buat ringkasan, dan kita akan sambung kepada ayat yang wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Apa kaitan dengan bila Allah sebut tentang peperangan, tentang Hudaibiyah, tentang umrah. Allah kata hendaklah kamu membelanjakan harta kamu di jalan Allah dan jangan bakhil. Jangan takut nanti harta habis. Harta tak akan habis dengan kamu membelanjakan di jalan Allah. Sangat menarik. InsyaAllah di perjumpaan ni akan datang. Sudah ucapkan Aidul Adha Mubarak, sebab kita minggu depan dah tak ada sebab dah cuti kan. Jadi aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jazakallah. Jazakallah. Selamat Raya semua sahabat. Selamat. Terima kasih Ustazah. Ya. Ustazah.